Okey, Assalamualaikum. Video kali ni untuk motor yang dia punya starter tak boleh start. Dia punya starter starter tak boleh on. Maksudnya motor dia tak ada apa sistem nak rosak pun, tiba-tiba tak boleh pakai starter. Jadi untuk yang jadi problem macam tu, nombor satu, jangan kelang kabut. Jangan terus nak tukar dia punya starter lah, dia punya wiring lah. Tengok dulu dia, kalau starter nak rosak tu, kalau starter dia punya motor starter tu nak rosak, dia ada tanda-tanda ke bunyi, dia bunyi sangkut-sangkut ke kan. Tu one way bearing pun kalau dia nak rosak, dia akan bunyi sangkut-sangkut ke. Dia bukan tiba-tiba tak boleh starter. Kalau tiba-tiba tak boleh starter, lagi satu bateri. Kalau bateri nak rosak pun, dia takkan rosak terus macam tu. Jarang-jarang nak rosak macam tu. Dia kalau tiba-tiba tak boleh starter, kita jangan kelang kabut. Jangan kelang kabut. Tengok dulu dia punya wiring starter. Dia selalu ada dua je lah wiring starter untuk soket ni. Satu, dua. Tengok dia punya wire, tengok dulu okey. Lepas tu pi dekat bahagian starter, tempat dia punya button dah. Contoh dekat sini kan, kat sini dia punya bahagian starter tu. Check dulu, buka dia punya soket ni. Dia ada skru lah, 1, 2, 3. Dia skru dah. Dekat bahagian starter tu dia akan ada spring. Maksudnya kita tekan tu, dia akan naik balik lah. Yang ni tekan naik balik, kita buka. Bila hampa buka dia punya ni, hampa akan nampak dia punya dia punya timah tu. Timah tu dengan tu yang bawah tu, tempat yang kita nak starter ni. Tempat kita nak starter tekan tu, dia ada besi. Lepas tu dia akan touch benda copper tu, bagi aliran dia kena lah. Ni satu kan, dia punya ni yang saya tunjuk ni dia akan touch benda ni, dua ni, baru dia boleh starter. Maksudnya kalau dua ni tak kena, dia punya aliran elektrik tu tak boleh function. Jadi kalau jadi tiba-tiba tak boleh starter, hampa buka tengok bahagian ni. Lepas tu dekat bahagian besi ni, kadang dia dah lama air masuk, dia akan berkarat sikit. Lepas tu bahagian yang bawah ni pun kena, dia akan berkarat juga. Bila dia bahagian berkarat, dia punya aliran elektrik tu dia tak dapat nak touch. Jadi hampa kena buka, hampa kena cuci sikit. Hampa gosok dengan atas pasiak ke, kikis dengan pisau ke, bagi dia shining balik. Shining atas bawah, tempat nak touch ni dengan yang bawah tu. Jadi dah pasang tu, pada cuci, baru pasang balik hampa try starter. Tengok. Jadi ni kita try pasang balik. Okey, jadi pasang balik. Dia ada spring dia ni. Ni spring. Lepas tu ni bahagian bawah kan. Bahagian bawah dah saya pasang balik. Tengok balik. Jangan kelang kabut. Sekejap lagi dia punya button tu boleh patah. Hampa kena cermat sikit lah. Kau dia punya spring. Dia punya spring ni kat bawah, tak nampak. Itu. Okey, buah balik. Itu masuk dalam. Nampak dia ada skru tu. Kunci ya.
kunci. Ini kunci. Sebab biasanya dia akan berkarat lah macam ni. Tak boleh. Lepas tu dia dah siap pasang je di sini boy. Jadi hampa try on switch. Lepas tu tekan tengok. Ini lah. Kalau tak bunyi tu, tengok balik dia punya wiring. Pasang elok lah. Dah tak bunyi. Maksudnya dia tak kena. Saya tengok balik. Buka balik tengok dia mesti tak kena. Kalau tak kena dia memang takkan touch ni. Nampak? Dia tak kena, dia takkan touch ni. Nampak? Jadi kalau dia kena tu dia boleh tekan touch terus. Kalau tak kena dia tak boleh touch. Pasal benda ni akan berkarat ayak masuk lah apalah. Nampak? Itu kunci balik. Balik. Spring tu kena buat betul lah. Spring dia dengan tempat touch tu kan. Sebab spring tu nanti kalau buat tak betul dia sangkut lah. Dia terkeluar time kita nak pasang tu. Ni kita kunci balik. Okay. Tu kita on switch. Tekan. Nampak? Dia isu dah dekat bahagian switch starter ni selalu rosak. Kalau jadi macam tu, apa check bahagian sini tempat bahagian starter ni. Tempat bahagian starter ni apa check balik. Dah cuci macam tadi saya tunjuk, lepas tu baru okey. Kalau tak okey, baru check bahagian lain. Ini bahagian yang jimat kos sikit. Okey, Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Okey, sikit lagi sebelum sikit lagi tip dah. Dekat bahagian wiring starter ni yang dua wire ni, hampa akan nampak dia punya bahagian ni. Bahagian yang color biru dengan hitam ni, dia ada soket kan. Hampa buka soket ni pun kadang dia sangkut juga. Buka soket ni, bahagian dalam ni hampa cuci sikit, letak WD-40. Lepas tu bahagian sini, dia akan terlalu kembang tau. Dia terlalu kembang. Bila masuk pin ni, dia akan sangkut-sangkut. Dia macam terlalu longgak. Dia start tak touch. Dia bila jadi macam tu, hampa kena bagi rapat sikit bahagian ni, bagi dia kepit besi yang dua tengah tu. Besi tu dia kena masuk dalam ni, fit bagi dia fit. Hampa kena bagi rapat sikit lah. Bagi rapat tu kena pakai screwdriver nipis yang kecil ke, pakai dawai ke, bagi rapat ni. Ada wiring dia dapat touch juga. Kadang benda ni pun jadi punca juga. Yang kita punya
starter tak boleh hidup. Ni kita pasang balik. Nampak dia selalu longgak macam ni kan. Dia selalu longgak ni. Nampak ni. Selalu longgak macam ni yang selalu dia sangkut kau. Tapi yang ni dah di atas dah kena, okey lah. Okey, yang tu lah kot. Jumpa di next video.